Bagi tahu geng-geng, kita share macam mana nak to understand you punya color dalam adunan. Warna merah kita tukar jadi warna pink kah, warna hitam kita tukar jadi warna hijau, nak kata hijau si jua, nak kata kelabu si jua, warna purple kita jadi warna macam biru ada juga. So I share you. Maaf ya, kita tak ada backing tak apa. Saya akan demo sekali, saya ada tepung ni. Kita demo, saya tunjuk macam mana you nak bancuh adunan dalam kek you, and then you dapatlah color. Macam mana nak buat color dia ball. Untuk saya akan sentuh dulu apa dia, sentuh secara ringkas sebab kita buat 30 minit. And then saya demo sikit macam mana nak tunjuk you bancuhan pewarna asas, pewarna primer. Okey, tapi sebelum tu teacher, diorang nak tanya dulu, ada beza besar tak antara food colouring, cecair, gel dengan powder? Ada. I akan explain. Sabar ya. I nak ambil sampel untuk baby I. Kalau tak, kita tak boleh live ni. Kita akan bencana alam live. Alright. You tengok dulu. Okay, kita buat live semalam.